Ada 3 perkembangan undang-undang yang wow berkaitan dengan bekas Perdana Menteri. Hakim Mahkamah Tinggi Alice Loke Yi Ching akan menentukan pada 22 Disember sama ada Najib akan menghabiskan tempoh penjaranya di Kajang ataupun di rumahnya. Isu ini sudah berlarutan sejak hujung 2024. Najib menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan kesalahan menyeleweng dana 40 juta ringgit milik SRC International Sendian Berhad. Kedua, Kementerian Kewangan mensahkan yang Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN masih mengambil langkah-langkah di Mahkamah Insolvensi untuk mendapat semula 1.69 bilion ringgit cukai tidak terbayar oleh Najib untuk tahun 2011 ke 2017. Pada November 17, Mahkamah Tinggi KL menolak usaha Najib dan anaknya Nazifuddin Najib untuk menangguhkan prosiding kebankrapan oleh LHDN. Maksudnya, kalau kerajaan dapat menggelarkan Najib dan anaknya sebagai bankrupt, itu tidak cukup untuk kerajaan. Dia akan masih cuba dapatkan duit melalui selalunya sita harta.